Nasihat jangan lawat Thailand musim raya menandakan yang isu bekalan minyak sedunia serius dari Hadiai ke Pasar Chowkit. Bulan November lepas, rakyat terkandas di selatan Thailand kerana banjir. Kali ini, rakyat diminta oleh kerajaan agar mengelak bercuti di selatan Thailand untuk musim raya atas sebab yang sama, mungkin terkandas. Tetapi bukan sebab hujan. Kali ini kekurangan petrol ataupun diesel. Kereta boleh sampai ke Hadiai ataupun Songkhla, tetapi mungkin bermasalah untuk bertolak semula ke Malaysia kerana tidak ada bekalan minyak. Pada 18 Mac 2026, Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, menasihatkan rakyat negara agar menangguhkan sementara perjalanan. Terdapat kekurangan bekalan minyak di selatan Thailand akibat pembelian panik dalam kalangan rakyat Thailand susulan krisis di Asia Barat. Katanya, banyak stesen minyak kehabisan bekalan dan turut berlaku kesesakan panjang di stesen. Ini bukan masalah di Thailand sahaja. Di belah Malaysia, pihak berkuasa menghadkan pembelian minyak kepada kenderaan Thailand kepada hanya RM35 setiap kali mengisi. Sememangnya, Malaysia sentiasa berhadapan dengan isu pemandu Thai cuba membeli minyak RON 95 yang jauh lebih murah di tanah air. Dan juga masalah yang lebih besar, penyeludupan minyak RON 95 balik ke negara jiran. Tetapi kali ini, pemilik kenderaan Thai masuk ke Malaysia kerana kekurangan minyak di negara mereka. Bercakap tentang penyeludupan, di Kelantan, pihak berkuasa telah menahan 46 suspek dan merampas 75 kenderaan yang diubah suai untuk menyeludup minyak. Dengan berterusannya perang di Asia Barat, isu ini hanya akan bertambah teruk di sempadan, khususnya kerana Putrajaya bertekad untuk mengekalkan harga RON 95 bersubsidi pada tahap RM1.99 seliter sehingga bulan Mei. Dalam masa sebulan, harga minyak mentah sedunia telah naik daripada $63 kepada $97, iaitu peningkatan lebih daripada 50%. Kerajaan masih ingin memberi rakyat kepastian bahawa ekonomi masih terkawal. Minggu ini, kerajaan mengumumkan tradisi diskaun tol 50% sempena cuti akan diteruskan untuk cuti Aidilfitri. Sekiranya ketidaktentuan harga minyak berterusan ke bulan April, janji kerajaan untuk meneruskan RON 95 pada harga RM1.99 mungkin akan berubah. Hong Leong Investment Bank HLIB dalam nota penyelidikannya berkata minggu ini bahawa harga runcit petrol RON 95 berisiko diselaraskan semula pada paras RM2.05. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang memantau dengan rapi harga barangan keperluan asas dan memberi amaran bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang didapati melakukan pencatutan dalam keadaan ketidaktentuan global. Timbalan Menteri KPDN Fuzia Saleh memberitahu minggu lalu bahawa lebih daripada 2,400 anggota penguat kuasa serta 850 pegawai pemantau harga di seluruh negara giat memantau.